Kita kena faham sekarang apakah maksud alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Tuhan yang menjaga sekalian alam. Apakah maksud alam? Alam-alam itu selain daripada Allah, nama Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala, itu alam. Selain daripada zat Allah Ta'ala, selain daripada sifat Allah Ta'ala, selain daripada nama Allah Ta'ala, benda itu alam belaka. Nabi Muhammad alam, masuk dalam kategori alam. Arash alam. Maka apabila sebut alam, benda itu adalah ciptaan. Nah, selain daripada Allah, Allah itu qadim, alam itu benda baru. Kena faham dulu. Berbahasa di dalam ilmu tauhid, berbahasa di dalam bab lain, cara kecek lagu lain pula. Sebab apa hamba dengar alam maksud muka lain? Oh, tu takrif dalam bab lain. Sebab tu takrif dalam satu-satu ilmu jangan campur. Takrif dalam ilmu usul fiqh berlainan dengan takrif dalam bab ilmu tauhid. Nah, seperti perbahasan Al-Quran. Al-Quran dalam bab usul fiqh makna lagu lain. Al-Quran di dalam ilmu tauhid makna lagu lain. Maka alam di dalam ilmu tauhid adalah benda selain daripada Allah. Kenapa? Apabila benda tu alam, mesti baru. Maka antara benda alam makhluk ni, nah, arash, Nabi Muhammad, malaikat, syurga, neraka, sidratul muntaha. Nah, ikutlah gapo dia ko macam-macam. Semua tu makhluk Tuhan.